Hai, saya KJ. Macam-macam yang kita dah buat dalam 5 tahun yang lepas. Tapi takkan kita nak stop di situ sahaja. So, kita dah rancang satu plan besar untuk orang muda. Ini jaminan pertama saya. Nak kerja, kita akan dapatkan tawaran kerja ataupun peluang latihan untuk anda dalam 6 bulan sahaja. Okay, here's the deal. Siapa tak nak duit lebih? Nak duit lebih, kita bagi naik gaji atau kita bagi insentif untuk tambah skill selepas ni. Tengok tu, siapa boleh kerja daripada rumah. Aturan kerja fleksibel. Women empowerment forever. Lepas tu, semua segmen kita akan tolong. Pekerja swasta, pekerja kerajaan. Belia luar bandar pula takkan kita lupa. Saya akan pastikan bahawa kita wujudkan banyak lagi peluang ekonomi untuk belia di luar bandar. Salam, apa khabar? Boleh. Jaminan saya, semua kami tolong. Apa pula jaminan saya untuk usahawan muda? Ayam pencit satu? Boleh. Satu je, baby. Satu je. Crispy tak? Kita akan teruskan bantuan yang sedia ada, tapi kita akan pastikan bahawa tidak lagi ada birokrasi untuk usaha muda dapat pinjaman melalui portal YEN, Youth Entrepreneur Network. Anda akan dapat pinjaman dan juga grant dan latihan dengan mudah. Usahawan muda akan kita bela dan semua akan dapat akses semua agensi yang ada untuk bantu usahawan muda. Tahniah. Selamat pengantin baru. Mesti semua ada plan untuk membina mahligai cinta dan menimang cahaya mata, kan? Tahniah. Oh, cantiklah rumah. Hebat, tahniah. Ya. Nak kahwin, kita akan bantu mudahkan. Masa kahwin tadi kita dah tolong, dah dapat anak, kita terus bantu. Antaranya dengan kita tambah Adam 50. Keluarga bila dah happy, kita tak ada stres, kerja pun lebih produktif kan? Okey, saya minta ni dulu. Okey, baby, take care. Guys, hidup ni mesti kita nak happy kan? Jom. Saya mahu orang muda memiliki rumah pertama mereka dengan mudah. So, kita akan tambah rumah mampu milik dan juga rumah transit. Pas pengangkutan pun ada, internet yang lebih murah dan health screening yang lebih awal. Oh, kena kurangkan nasi lemak, bro. Kita pastikan ada peluang untuk semua. Kita pastikan tiada siapa akan ketinggalan. Yang paling penting, generasi muda yang bawa Malaysia ke TN50. Ini masa kita. Apa yang nak tunggu lagi? Semalam, hari ini dan esok, kerajaan sediakan peluang. Kita sambut dan julang. Inilah jaminan orang muda. Hai, saya Khairi Jamaluddin. Bersama kita hebatkan orang muda.